Orang pelik tau, dia umur akak 52 lebih kan. Tapi mana dapat tenaga tu, kata dia je. Makan fleksi. Lepas tu Skin Zen tu dulu daripada botol kecil dulu tu. Yang botol orange tu memang akak dah pakai dah. Dia keluar je akak pakai. Bond dia keluar barang apa semua akak mesti pakai. Kopi Ratu tu memang wajib. Tak pernah tinggal. Memang sejak dia keluar memang akak pakai. Akak minum, memang kesan kulit kita, sendi kita pun badan sihat lah. Buat kerja pun alhamdulillah cergas. Tapi macam presiden tu kalau kita dah biasa minum, selang-selang boleh. Betul. Tak mesti hari-hari kita minum. Tiap malam tu nak tidur mesti akak minum. Selang kalau hari minum, besok tak. Nanti besok minum. Kadang 2 hari sekali. Nak jimat kan? Masa baru-baru memang straight terus. Satu kotak tu straight. Konsisten terus. Lepas tu dah okey, selang-selang. Ni yang dekat ni kan, tak sakit. Buat kerja, naik turun, naik tangga. Kat office pun naik tangga, tingkat 3, tingkat 2. Memang kadang-kadang orang pelik tau tengok kita. Mana dapat ni tenaga. Kopi Ratu pagi minum sampai ke petang memang cergas. Tak ngantuk. Orang tidur tengah hari, akak tak. Buat kerja. Lagi satu puasa pun kita tak rasa lapar. Akak bawa puasa sunat ke apa ke, minum dia pagi dengan biskut 2 keping dah. Sampai ke petang tak lapar. Ya. Orang pelik tau. Dia umur akak 52 lebih kan. Tapi mana dapat tenaga tu, kata dia je. Banyak juga dia main kawan-kawan. Dia terus jadi ahli. Betul. Kawan tu kat office, kalau tak minum dia kata kan, kopi dah habis lah, pinjam kau sepaket. Boleh ambil lah. Alhamdulillah cegah, kata dia. Memang kat office sepaket, dekat rumah sepaket. Tapi selalu habis kat office dululah. Kita kalau beli memang setiap bulan. Awak kan tahu kan akak kalau beli macam mana. Sikit akak memang. Mesti awak nama akak bawa dah kenal kan. Macam mana pun tak dapat sini, pergi pasar Pak Sulong sana. Terima kasih sama. Sama. Memang kita support pun dia punya barang. Alhamdulillah.